Sorotan berita setakat jam 2 petang, Rabu 4 Jun 2025. Perikatan Nasional ditunjangi PAS dan Bersatu tidak mungkin menerima Rafizi Ramli dan Nik Nazmi Nik Ahmad yang kalah pada pemilihan PKR bulan lalu kerana mereka tiada sokongan akar umbi kuat, kata penganalisis. Fellow Majlis Profesor Negara Azmi Hassan berkata adalah mustahil untuk melihat dua bekas Menteri PKR, Rafizi Ramli dan Nik Nazmi Nik Ahmad menyertai Perikatan Nasional walaupun mereka kini dilihat sedang kecewa kerana perjuangan mereka bertentangan dengan ideologi PN dan prinsip politik mereka tidak selari dengan Bersatu mahupun PAS. Kenyataan Presiden UMNO mengenai Tengku Zafrul Aziz mencerminkan parti sedia move on daripada terus dibayangi bekas ahli majlis kerja tertinggi itu, kata penganalisis politik. Awang Azman Pawi dari Universiti Malaya berkata pendirian Zahid Hamidi adalah isyarat bahawa UMNO, parti yang sudah melalui pelbagai ujian, tidak akan tergugat dengan pemergian mana-mana individu termasuk berprofil tinggi seperti Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia mendedahkan pihak terbabit penyelewengan dana sukuk pembinaan lebuh raya di Lembah Kelang dipercayai menggunakan golongan profesional dan pelbagai syarikat sebagai penerima wang secara berlapis. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata golongan profesional yang terlibat termasuk juru audit, pakar kewangan dan jurutera. Namun sehingga kini SPRM belum mengambil keterangan tokoh korporat bergelar Tan Sri yang masih dirawat di sebuah hospital swasta. Pemberian lesen pengilang kepada syarikat seperti iSpire Technology Incorporated menghasilkan rokok elektronik wajar disertai syarat ketat bagi memastikan pengeluaran hanya untuk tujuan ekspor. Ketua Pegawai Eksekutif Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia, T. Saravanan, berkata kebenaran menjual dalam pasaran tempatan akan menghantar mesej bercanggah kepada rakyat iaitu seolah-olah produk tersebut sah dan selamat digunakan. Kerajaan digesa menghentikan amalan penggunaan slogan pentadbiran semasa untuk projek pembangunannya yang dikuatiri akan merugikan wang rakyat jika kerajaan bertukar. Ahli Parlimen Tasik Gelugor Wan Saiful Wanjan daripada Perikatan Nasional berkata adalah lebih baik kerajaan menggunakan nama yang lestari dan tidak berubah untuk projek-projeknya kerana nama itu akan kekal walaupun pentadbiran bertukar. Demikian sorotan berita untuk petang ini. Untuk maklumat lanjut, layari FMT dan ikuti kami di sini. Jumpa lagi 8 malam nanti.